Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto. Okey. Hari ini 22 Jun 2025. Boleh tengok keadaan market keseluruhan kripto ada penurunan mendadak lah. Okey, semua keadaan merah. Nanti saya akan beritahu sebab apa. Keadaan keseluruhan kripto telah jatuh kepada 3.13 trilion, manakala untuk harga XRP juga sama, jatuh juga kepada 2.05 dolar per token dengan market cap XRP 121 bilion. Boleh katakan pada hari ini market jatuh lah, termasuk Bitcoin, termasuk Ethereum dan lain-lain lah. Okay. Tak ada yang hijau pun, ada yang sikit je lah. Okay. Naik sementara tu jatuh lah. Okay. Benda ni terjadi pagi tadi lah, semasa kita tidur itu jatuh. Okay, ini disebabkan oleh serangan US dekat Iran. Mungkin US telah join bersama Israel untuk serangan dekat Iran lah. Okay. Ini yang membimbangkan saya lah. Okay. Disebabkan serangan berterusan, perang semakin berterusan, yang paling merisaukan market kripto akan terjatuh lah. Okay. Kadang-kadang ada juga benda positif dan negatif dia. Okay. Benda positif mungkin duit perang ni mengalir banyak lah dalam market. Negatif dia inilah, banyak dari segi kemanusiaan, dari segi infrastruktur apa semua. Lepas tu dari segi market yang merah lah. Okey, pagi tadi masa kita tengah tidur, US telah melancarkan serangan menggunakan pesawat pengebom B2, telah menjatuhkan 6 bom Buster GPU 57 dekat Fordow. Kat situ dikabarkan ada senjata nuklear. Itu sebab US menghantar satu pesawat pengebom B2 dan menjatuhkan 6 bom dekat bunker tersebut lah. Okay. Tak tahulah keadaan semasa macam mana, saya pun tak dapat berita lagi. Dan di samping itu juga US telah melancarkan peluru jelajah Tomahawk dekat Natanz dengan Isfahan lah. Okay. 3 tempat lah US serang semalam masa kita tengah tidur. Dekat di Fordow, Natanz dan Isfahan lah. Okay. Disebabkan serangan tersebut, market respon tu jatuh lah. Okay. Nama pelabur risau perang ni semakin berterusan. Itu sebab ada penarikan investor dekat kripto lah. Itu yang paling merisaukan lah. Okay. Cumanya saya nak kata biar perang ni berterusan pun, apa yang kita tahu Palestin lah. Okay. Mungkinlah kita boleh nak Iran teruskan serangan dekat bangsa penjajah. Kita nak macam tu, saya pun nak macam tu. Tapi itulah positif negatif dia tu dekat market kripto lah. Itulah dalam berdua. Tapi apapun saya tetap sokong serangan Iran tu kat bangsa penjajah tu. Okay. Apapun kita tengoklah keadaan market untuk seminggu ni macam mana. Kalau berterusan macam ni, saya rasa mungkin agak akan terjatuh lah. Tapi kita tengoklah keadaan market, keadaan perang ni macam mana. Saya pun nak cakap pun susah jugalah. Okay, disebabkan perang ni macam-macam boleh berlaku. Mungkin perang ni mungkin menciptakan skala yang besar, melibatkan negara lain yang sekali. Itu yang akan menyebabkan keadaan market tu jatuh lah. Okay, apa-apa kita tengoklah keadaan untuk seminggu dua ni macam mana. Apa-apa saya akan update lah tentang perang ni sekali. Sebab ni memberi kesan kepada aset berisiko seperti kripto lah. Okay, setakat itu saja untuk update saya. Boleh follow saya untuk dapatkan berita pasal kripto, XRP dan lain-lain lah. Okay, bye-bye.